Assalamualaikum dan hai guys. Projek yang kita dapat hari ini ialah screen replacement untuk laptop Asus X552L. Laptop ini diriliskan pada tahun 2015, bermaksud laptop ini dah berusia 11 tahun pada tahun ini, iaitu 2026. Jadi, tak hairanlah bateri dia problem dan memerlukan adapter untuk hidup. Jadi kita akan hidupkan laptop ini terlebih dahulu untuk lihat apa masalah skrin sebenarnya. Baik, laptop pun sudah dihidupkan. Sini kita boleh nampak skrin flickering. Dan kalau kita tengok fokus di bahagian bawah kiri, ada satu lubang hitam pada skrin. Bermaksudnya skrin ini dah rosak. Mula-mula kita perlu buka cover skrin di bahagian bawah kiri dan kanan ini. Kemudian kita akan cungkilkan di bahagian atas dan tepi untuk membuka casing yang berwarna hitam. Jadi di sini kita nampak ada skru di bahagian kanan dan kiri laptop. Jom kita buka. Let's go. Baik, setelah selesai buka skru yang berada di bawah tadi, kita gunakan alat yang betul untuk cungkil di bahagian atas casing untuk membuka casing yang berwarna hitam ini. Let's go. Baik, sini saya nak ingatkan sesiapa yang ingin melakukan pertukaran skrin ini secara DIY adalah laptop ini berusia 11 tahun. Jadi perlu berhati-hati kerana ada bahagian yang rapuh dan senang patah. Jadi sekiranya ada yang patah, itu adalah tanggungjawab kita sendirilah. Baik, setelah selesai kita cungkil di bahagian atas, kiri dan kanan, maka bolehlah kita buka casing yang berwarna hitam tadi untuk dilepaskan. Jadi di sini kita boleh lihat ada dua skru di penjuru kanan, dua skru di penjuru bawah kanan, dua skru di penjuru bawah kiri dan dua skru di penjuru atas kiri. Jadi kita buka ke-88 skru ini untuk melepaskan skrin tersebut dengan casing yang berada di belakang yang berwarna putih itu. Okey, let's go. Baik, setelah selesai membuka 88 skru tadi, jadi kita perlu buka lagi skru yang menyambungkan skrin dengan frame skrin. Di sini ada 4 skru di bahagian kanan dan 4 skru di bahagian kiri. Jadi kita kena buka ke 88 skru itu lagi sekali untuk melepaskan skrin dengan frame skrin. Let's go. Jadi skrin telah dilepaskan daripada frame dan casing. Seterusnya, kita akan buka ribbon kabel pada skrin lama ini untuk kita testkan pada skrin yang baru ini. Alright, let's go. Jadi kita buka terlebih dahulu ribbon kabel pada skrin yang lama dengan berhati-hati. Takut kita ribbon kabel ni mudah rosak, takut dia koyak. Kalau koyak memang makan modal man. Okey, dah buka, jadi kita akan sambungkan kepada skrin baru. Ingat, jangan pasang dulu, kita testing dulu sebelum kita buat pemasangan. Alright, let's go. Alhamdulillah, skrin baru dalam keadaan okey. Jadi inilah masanya untuk kita teruskan pemasangan semula. Skru balik, ada 8 skru, ada 16 skru. Jadi kita akan skrin dekat frame, skru dekat casing. Alright, let's go. Okey, jika anda rasa konten ini membantu anda dalam DIY atau dalam menukar skrin untuk laptop Asus X552L ini, jangan lupa subscribe channel ini. Setiap ketikan anda amat membantu. Alhamdulillah, projek kita telah selesai dan boleh dihantar semula kepada klien. Terima kasih kerana menonton. Oh yeah!